Okey, kita nak tengok macam mana kita nak membuat animated material dan animated texture. Okey. Saya buat satu model lain. Saya nak buat satu silinder. Saya gunakan silinder. Okey. Jadi, saya buat satu material pada dia. Kita dah ada merah dan biru. Ini saya just letak material, katalah hijau. Okey. Kita cuma nak asingkan. Okey, saya namakan dia hijau. Saya apply pada hijau. Okey. Jadi, kita nak animatekan material, kita pergi ke animation window, animation. Sama macam kita buat animation sebelum ni. Kita tengok video tentang animation. Okay, saya stack dia dekat sini. Kita kena select objek kita. Kita select objek kita yang kita nak animate tu iaitu silinder ni lah. Sebab material ni pada dia, material hijau ni pada dia. So, kita klik create button ni. Okay. Ini sebab kita nak animatekan dia. Kita namakan dia material lah. Okay. Any material. Maksudnya ini animation of material tau. Okay. So, kita klik record macam biasa. Kemudian kita klik add properties ni. Okay, dekat properties ni kita tengok kita boleh access ni sama macam yang dekat sini. Kita transform, kita tengok macam ni ya. Transform, kita ada capsule collider ni. Cylinder mesh. Mesh renderer. Ini mesh renderer dia ni. Mesh renderer ni, dia ambil material ni. Okay. Material dia adalah hijau. Okay. Jadi, hijau ni dia access ke bawah ni. Itu maksud dia. So, kita klik mesh renderer. So, dekat sini, kita boleh access parameter dekat sini tau. Okay, contoh dia, kita nak buat warna. Kita nak tukar warna. Okay, kita dah tengah record. So, let's say kita tukar warna macam ni. Okay. Bila kita gerakkan ni, kita tengok automatic dia buat keyframe kat sini. Okay. Jadi, dia dah lock lah maksud dia warna tu. Kemudian, kita nak buat keyframe dekat frame 1, dekat 1 saat. Warna yang sama. Okay. Kita gerakkan je macam ni supaya dia lock kat situ. Okay. So, sekarang ni warna dia pada masa kosong ni hijau dan 1 saat pun hijau. Dekat point 3, tengah-tengah ni, kita nak dia tukar warna lain. Right. Contoh dia bertukar ke biru. Right. Macam tu Jadi, kita tengok sekarang, dia akan tukar daripada hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru. Macam tu Okey, jadi bukan warna saja material kita boleh adjust. Basically, kebanyakan parameter dekat sini kita boleh adjust. Contoh yang satu lagi adalah, let's say kita buat satu lagi. Kita letak nama dia emission. Okay, emission. Okay, sama kita record, add properties, kita nak access kita punya emission atau kita pergi dekat sini. Kalau anda perasan, dia ada emission dekat sini tau. Okay, kita on emission. Okay, kita ada emission dekat sini. Okay, so yang first, macam tadi, kita gerak-gerakkan dulu macam ni. Kita gerakkan supaya dia ada keyframe dekat sini. Okay, kemudian kita pergi dekat frame 1. Pun kita gerak-gerakkan juga. Kita klik, kita gerakkan juga. Right. Saya dah lock sini hijau. Sebab dia hijau tadi kan. So, sekarang ni dia hijau dekat sini. Okay, apa kita buat? Kali ni kita nak, sorry, silap. Saya pergi gerakkan yang ini pula. Ctrl Z. Kita nak animate kan ni, HDR. Emission ni. Satu, sini. Okay, kita gerakkan yang ni. Balik, kosong. Kemudian dekat tengah-tengah ni, apa kita nak buat? Kita boleh klik ni. Kita nak naikkan intensity dia. Okay. Naikkan. Contoh, kemudian kita adjust intensity. Waktu glow. Kita try letak hijau dia tak. Nampak tak hijau dia? Okay, macam tu
So intensity ni akan, kita jangan tak nak kuat sangat, kita just sebab nak bagi nampak efek glow tu, sikit saja. Alright, so sekarang kalau kita tengok, dia macam tu Jadi kita ada efek the stop, so kita ada efek macam objek tu glowing. Okay, jadi ini cara kita nak buat material, animation kepada material. Ini warna, okay. Yang ini emission, okay. Kemudian kita nak tengok corak, okay. Kalau kita nak animatekan corak, okay. Jadi kalau kita animatekan corak, saya buat satu material baru lah sedang. Saya buat satu material baru, saya namakan dia corak. Saya nak gunakan corak. Okay. Okay, saya guna corak ni. Okay, corak dia saya pakai. Ini corak dia. Okay. So saya apply pada material corak, ini dia. So kita ada styling kita satu-satu. Jadi kita sebenarnya konon dia kita nak benda ni bergerak tau. Okay, kita nak macam tu, dia bergerak macam tu. Okay. Jadi kita nak animate pergerakan. Okay, jadi apa kita buat? Kita pergi semula ke animation kita. Select objek yang kita ada ni, kita tengok animation. Kita buat satu klik baru, nama dia texture. Okay, anime. Okay. So properties record, jangan lupa. Properties yang kita nak access daripada mesh render ni adalah base map ST ni. Okay. Kalau saya klik plus, okay, so dia dah create dekat kita dua keyframe. So kalau kita buka dia ada X, Y, Z dan W tau. Okay, jadi kita boleh gerakkan. Kita tengok. Y macam ni. X macam tu. Z. Itu Z, sorry. Ini X. Jadi kita ada W. W macam tu. Okay. Jadi kita akan gunakan W untuk menggerakkan kita punya animation tu lah. So dekat sini dia start. Dia akan pergi ke sini. Dia akan bergerak pada 2, let's say. 2 tak? Okay. So kalau kita play, kami nampak dia bergerak. Right? Okay. Jadi pergerakan ini, kalau kita nak dia flow dia bergerak tanpa stuck macam ni, ini berkaitan dengan curve kat bawah. Okay, so saya stop, klik curve. Alright, so kita nak access curve yang W ni. Klik W ini dia. Okay, kita select dia, dua-dua ni. Right click. Both tangent, kita nak dia linear. Right, bila dia linear, kita nak gerakkan dia flow dia. Okay. Macam tu juga kalau kita tengok kita buat objek, contoh dia spline. Okay, saya akan tunjuk spline sebab spline ni bentuk dia pelik sikit. Jadi spline, kita pergi ke package manager. Kita install spline, package daripada package manager. Saya klik install. Okay, bila selesai install, saya tutup package manager ni. Saya buka objek, spline. Kat sini, draw spline tool. Okay. Jadi kita draw spline kat sini. Klik. 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 Lebih kurang. Lebih kurang. Dan sini kita berapa. Alright. So kita escape. Kemudian apa kita nak buat? Kita nak tambah spline kita. Kita select spline. Kemudian kita add component. Kita pergi ke spline extrude dekat sini. Okay. Jadi kita adjust spline extrude kita. Spline extrude dekat sini. Shape extrude. Jadi kita punya type circle, kita nak side dia berapa banyak. Okay. Kemudian kita nak geometri dia, radius dia berapa. Kalau terlalu besar kita boleh kecilkan sikit. Okay, kita tengok dekat sini. Segmen per unit kita tambah. Supaya dia lebih curve dekat situ. Right. Yang lain kita biarkan saja. Okay, sekarang ni sebab bentuk dia macam ni, kita nak apply material yang sama kepada spline kita.
So, kita pergi dekat corak, kita apply saja corak pada dia, ini dia. Okey, kalau kita dah klik apply, kita boleh nampak ini dia. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita tengok animation, kita klik animation, kita punya ni tak ada animation lagi So, kita klik create, kita namakan dia spline anim. Okey. So, kita tekan, record, add properties, okey, jadi kita klik add properties, kita pergi ke mesh renderer, kita pergi ke base map underscore st ni dia. Ini st ni yang control dia punya flow tu. Klik, kemudian kita nak access w ni, .w. So, ini dia dah bagi dia punya keyframe, pada 0 dan 1 saat. Jadi kita pergi ke 1 saat, then kita gerakkan W ni. Kita letak 1, kita nak tengok 1 okey ke tak. Kita play, itu dia. Gerakkan dia. Gerakkan dia. Yang disebab dia akan ikut bentuk, jadi W tu dia akan ikut bentuk flow tu lah. Jadi kita tengok sekat-sekat, sama macam tadi, kita akan pergi ke bahagian curve, set stop dulu. Ini curve dia. Right, so kita select Control A pun boleh. Right click, both tangent. Tangent ni maksud dia benda ni kita panggil dia tangent Right click, both tangent, kita nak dua-dua tangent dia linear. Jadi kita punya graf kita lurus macam tu. Jadi sekarang ni, so dia flow lah. Gerakkan dia flow. Jadi kalau kita nak laju, kita tambahlah tadi 1 tu, kita letak 2. Itu lebih laju lah. Kalau nak lebih slow, kita letak 0.5 pada 1 saat tu. Alright, jadi itu cara kita nak animate. Kita boleh test kita punya, saya stop dulu ni. Stop, kita test. Save. Cuma kita kena, itu dia. Kita boleh nampak gerakan texture animation kita tu. Ini ada bergerak dan dia tukar warna. Jadi ini kita punya spline. Jadi itu saja untuk tutorial membuat animated texture dan material. Terima kasih.